Hari ni saya nak tunjuk cara saya tukar pressure switch. Dalam video saya yang sebelum ni, saya bubuh gam dekat getah dalam pressure switch. Ni saya beli yang baru lah, beli online. Waktu saya bubuh gam tu sebab kedai hardware tutup lagi, jadi saya beli online lah, kok sampai awal. Lepas saya bubuh gam 3 saat lah dekat getah tu jadi keras. Jadi dia dah tak sensitif seperti mana yang sepatutnya. Jadi pam tak jalan. Sebab getah tu dia keras, dia tak boleh nak bagi tahu yang pressure air ni kurang ke, lebih ke. Jadi untuk sementara, setakat tak mau bagi yang bocor boleh lah. Ni saya pasang pressure switch. Yang lama tu dia wayar dia panjang, jadi boleh pasang dulu. Lepas tu baru pasang pressure switch. Maksudnya sambung wayar dulu, lepas tu pasang pressure switch. Tapi yang ni tak boleh. Sebab wayar dia pendek, kita kena pasang dia dulu. Lepas tu baru kita ambil wayar, baru sambung balik dekat sistem. Jadi kerja 2 kali lah. Sepatutnya cek dulu wayar ni panjang ke pendek. Tapi tak apa, kesilapan saya ni boleh jadi panduan untuk yang nak buat sendiri nanti. Bila dah siap pasang, baru sambung balik wayar. Sambung di tempat sambungan yang lama lah. Disebabkan wayar ni pun tak ada color dia sama, kita boleh sambung lah mana-mana pun tak apa. Ambil penutup dan tutup selepas kita siap sambung wayar. Tak payah bubuh semua skru lagi, kita test dulu. Kalau okey, baru kita bubuh semua skru. Nampaknya pam sudah berfungsi seperti biasa. Boleh tutup dan pasang semua skru. Boleh ambil penutup dia dan tutup. Kena tutup sebab kalau kena hujan apa, ada wayar apa kan. Sekian cerita untuk kali ini.